Alhamdulillah. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was'ab illa shi'ta sahla ya rabbal 'alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini dapat kita sambung kajian kita dengan kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaiq, petunjuk Nabawi pada hati. Kita bincang hadis yang ke-9, Al-Hadis Al-Dasar, yang bertajuk Al-Muksirun Humul Muqilluna Yawmal Qiyamah. Maksudnya orang yang diberi ataupun orang yang berada di golongan yang banyak menjadi golongan yang sedikit dari akhirat nanti. Begitu lepas pada muka surat 110. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud, barang siapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah ataupun pahala di hari akhirat, maka kami akan memberinya atau mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya ini. Dan barang siapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, maka kami beri kepadanya daripada segi kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahkan pun di hari akhirat. Surah Asy-Syura ayat 2. Allah Ta'ala beritahu kepada kita di sini bahawa orang yang nak mendapatkan hasil harthal akhirah, kebun akhirat, pahala akhirat, ladang akhirat, maka kami akan tambahkan baginya untuk mendapat pahala tersebut. Muka apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan ada juga di kalangan manusia itu yurid harthad dunia, nak akan kebaikan dunia semata-mata, hapuan dunia semata-mata. Nu'tihi minha, kami beri juga mengikut sekadar yang kami tentukan, ikut yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi Allah Ta'ala kata, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di hari akhirat nanti. Pilihlah, katanya Allah Ta'ala kata pilih, nak akhirat kau, nak dunia. Dua-dua Allah Ta'ala bagi. Wa amma al-hadithu falyubayyinu ma fihi min khilal niqatil tabiyah. Adapun hadis yang kita baca 2 minggu lepas, kita baca hadis panjang, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang dia keluar satu malam, dia alami berjalan seorang diri dan gelap, bercahaya bulan. Jadi di sini perlu kita beritahu, falyubayyinu ma fihi min khilal
Maka kami akan terangkan tentang hadis tersebut beberapa nukta penting yang boleh kita pelajari daripada hadis tersebut. Yang pertamanya, inna fi masyi Abi Dzar khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam janiban min adab as-sahabah radhiyallahu anhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فعندما رآه يمشي وحده وظن أنه يكره أن يمشي معه أحد لم يرد أن يقطع عليه خلوته مع نفسه فمشى خلفه. Sesungguhnya berjalannya Abu Dzar di belakang Nabi SAW. Mana-mana Abu Dzar dia berjalan belakang Nabi. Dia tengok Nabi keluar ke mana, dia pun berjalan ikut belakang Nabi SAW. Janiban min adab sahabat. Ini ada satu sudut daripada segi adab sahabat radhiyallahu anhu ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah. Adab dia tidak milih tahta dan dia ikut ke belakang dengan orang-orang yang ada kelebihan. Dari segi ilmu, orang yang ada kelebihan dari akhirat, kita kata untuk guru lah. Kalau orang itu tahap guru, tahap ta'alim, kita kata hormat. Sebab Nabi ni dia guru pun dia, semua dia, pemimpin pun dia. Maka Abu Dzar sangat menghormati. Dia ada seorang Nabi dan seorang Rasul. Tidak kata tengok Nabi tak, dia pun depan. Begitu depan kamu, tapi dia ikut sudut belakang. Itu menunjukkan ada sahabat bersama Rasulullah. Fa'idama ra'ahu yamshi wahdahu, ketika mana dia melihatnya sedang berjalan seorang diri. Tengok Nabi berjalan seorang diri, dia ikut belakang. Wa dhanna annahu yakrahu an yamshi ma'a ahad, di mana Abu Dzar menyangka bahawa Nabi tak suka orang lain berjalan bersama dia. Dan ada ketika-ketikanya dia nak orang panggil apa, privacy lah katanya, tak suruh ganggu. Abu Dzar mikir gitu. Jadi lam yurid an yaqta alaihi khalwatahu nafsi, dia tak mahu pergi putus apa ni, bersih Nabi sana dengan diri dia sendiri sana. Tidak diganggu lah. Jadi kaca daun, kita tak Nabi di sana jalan seorang lagi. Tapi khusus tu Masya Allah, dan dia berjalan di belakangnya. Wa fi zalika aidan hikmatun ukhra. Pada yang demikian itu juga ada hikmah lain. Wa ya anna Abu Dzar khasya yata'arrada Rasulullah SAW di ayyi asal. Tadi ada dia dengan Nabi. Yang kedua ni dia bimbang. Abu Dzar bimbang, takut Nabi itu terdedah dengan sebarang pengkhianatan daripada musuh-musuh Islam. Maknanya kita kata dia nak jaga Nabi lah. Sayang daripada Nabi SAW, jaga pada kawal. Nabi tak suruh pun dia buat pemerhatian kawalan kepada Nabi. Baik, fa'arada ayakuna qariban minhu idza hadatha ayyutar tari. Dia kata dia mahu ikut dekat dengan Nabi sama bila berlaku apa-apa kecemasan. Senang dia nak bertindak. Ilman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum min al-qatl. Walaupun Abu Dzar tahu bahawa Rasulullah SAW ini dipelihara daripada pembunuhan. Nabi ini seorang Nabi Rasul, kita sendiri keistimewaan dia, mukjizat Nabi Allah pelihara dia daripada dibunuh. Walakinnahu ghairu ma'sum min al-adab, tapi dia tidak terpelihara daripada sebagai perkara yang boleh menyakitkan Nabi SAW. Kerana pada ketikanya ada orang kafir musyrik Mekah ni menyakiti Nabi, dia tahu guru ada Nabi, biju leher Nabi, macam-macam. Itu bolehlah, tapi untuk Nabi Allah Ta'ala tidak izinkan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT, wallahu ya'asimuka minan nas. Maksudnya dan Allah jugalah yang akan meliharamu dari kejahatan manusia. Allah Ta'ala sendiri jaga Nabi SAW. Jadi tulisan.
وقد يرى أثناء ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلمه أو دعاء يدعو به أو ما شكل ذلك. ولما أحس النبي صلى الله عليه وسلم به ناداه ليمشي معه وليعلمه مما علمه الله تعالى. Jadi kadang-kadang dilihat bahawa ketika mana asna' zalik min Rasulullah, daripada Rasulullah, ketika itu daripada Rasulullah, syai'an yata'allamu, ada sesuatu yang boleh dia mempelajari, boleh belajar daripada Nabi SAW, atau doa yang bihi, ataupun doa yang boleh dia belajar yang pada Nabi berdoa dengannya, atau masyarakat zalik, atau seumpama itu, macam-macam lah. Bila mendampingi Nabi SAW boleh belajar daripada Nabi apa ni, sunnah-sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW. Maka para sahabat senantiasa maknanya mengatori Nabi, rapat dengan Nabi untuk dia ambil sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Semua perbuatan Nabi itu sunnah, kata-kata Nabi, takrir Nabi SAW. Walamma ahsan Nabi bihi, kalau Nabi kita perasan itu nada dia mesti mahu, lalu dia panggil supaya berjalan bersama dia. Orang Nabi perasan ada orang yang ikut dia, Nabi panggil jalan sekali dengan dia. Punya Abu Zar wal yu'allimahu mimma 'allamahu Allah Ta'ala, untuk dia mengajar akan ilmu-ilmu pada Abu Zar radhiyallahu anhu. Jadi untunglah Abu Zar bahkan pun dia dalam keadaan sama, dia nak mendampingi Nabi, nak dapat ilmu daripada Nabi SAW. Nabi panggil dan Nabi sendiri pun dia rasa pada hati dia ajar kepada Abu Zar tentang ilmu. Wa kama kana Abu Zar harisan ala an la yaqta'a an-nabiy khalwatahu wa harisan ala salamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ta'allum minhu, kana harisan ala ta'atihi ba'da dhalik. Kata sebagaimana Abu Zar ni prihatin, yakni sangat-sangat jaga Nabi supaya Nabi tidak terganggu daripada segi privasi dia. Dia jaga. Begitu sekali dia jaga adab dengan orang yang ada kelebihan. So kalau cakap suara tinggi, so kalau kritik, so kalau komen, apatah lagi nak cerca, mencela, berbanding sama kita. Jauh kan sama kita ni dengan orang-orang yang lebih, orang-orang yang ahli itu. Kata ramai gitu je, pertikai ramai dia kata kita jahil. Orang para sahabat dulu, salafus salih dulu, ada kisah menyatakan bahawa kalau orang ahli, orang hebat duduk di suatu tempat, tiba-tiba maknanya orang kata orang ahli tadi berdiri, dia ada bayar dia tak lagi untuk bayar. Tak suka hijau bayar. Dia kata tak boleh hijau bayar, orang ahli boleh hijau, memuliakan dia. Pasal kata mulia, bayar dia boleh tidak lagi hijau. Kita ikut lain. Pada dia lagi orang minta maaf nak orang minta maaf. Pada habis hijau bayar ya. Kita jalan ke bawah matahari mesti ada bayar orang manusia biasa. Tapi sampai tahap itu memuliakan. Bukan ta'assub tu. Itu bukan ta'assub. Ada orang kata ta'assub ni dah. Ta'assub ni kita apa nama ni, cinta kepada dia, ikut dia, membabi buta atas jalan yang tidak betul. Dia salah pun ikut betul. Ada ta'assub. Dia nipu kalau dia kalau dia kecing ke, dia dah kecing tempat tu, ikut dia betul. Itu ta'assub lah tu. Orang kata salah tu, ikut dia. Ta'assub dah ini tidak ta'assub ni. Jadi maknanya begitu sekali, dia tidak ganggu. Apabila Nabi itu privasi Nabi, dia tak ganggu. Dia biarkan Nabi kita. Wa harisan ala salamati sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia prihatin jaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ta'allum minhu, dan dia juga nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ilmu. Benda-benda yang patut kita apa ni, ambil pengajaran, ambil pedoman. Ada orang-orang yang ada kelebihan-kelebihan dalam masyarakat kita ni, bila ni kau tak ada, orang tak ada tarik ambil, orang mati je. Sama-sama dulu ramai orang yang sebab kita pergi mendekati dia,
ambil kutip ilmu-ilmu yang ada pada diri dia, kan? Hidup dampingin dia, minta minta dia ajar kepada kita. Banyak benda-benda rahsia-rahsia kita lagi jumpa ada lagi ni orang dah baik-baik tanya, tapi kita banyaknya tidak tahu, tak takut kali ataupun malu ke Allah alam. Nah, kan harisan ala ta'atihi, dan dia juga begitu menjaga atas ketaatannya pada zaman lepas itu, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina ma qala lahu, ketika mana Nabi bersabda kepadanya, ijlis hauna hatta arja ilaika. Nabi kata ke Abu Zar, kamu duduk sini sehingga aku mari. Jangan gelak lah. Dia tak kawasan batu kita ada. Jadi dia kata Abu Zar, duduk sini aku nak pergi. Hatta arja ilaika. Tanya kemari. Apabila Nabi kata begitu, duduk situ. Tak gerak mana, tak pergi mana-mana, duduk patuh. Itu panggil taat kepada Nabi SAW. Ragma annahu lam yas'al, walaupun Nabi tinggal di solat. Kalau kita takut pada dia solat tinggal. Fa'atala al-labs, dah tinggal lama pula pergi. Lama tinggal dia coba gelap. Tak, dia tak gerak. Wa ma'azal falam yafakir fi tarkil makan alladhi amrahu ay yajsabi itlaqan. Di samping itu dia kata dia tidak pernah berfikir untuk meninggalkan tempat tadi yang Nabi perintah suruh duduk situ, sama sekali duduk situ. Nabi kata duduk situ tak duduk. Itu tempat dan para sahabat radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gitu juga lah. Mana Nabi perintah, Nabi suruh kita jangan banyak dengan duduk pegang betul-betul. Baru kita selamat dunia dan akhirat. Dia yakin dengan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Pengajaran yang pertama. Yang keduanya, laqad 'allama an-nabiyyu Aba Dzar qa'idatan hamma. Sesungguhnya Nabi telah mengajar Abu Dzar satu kaedah penting. Kaedah hamma. Ia iaitu innal muksirin humul muqillun yaumil qiyamah. Dan daripada Nabi jalan dan gelap dengan besar, Nabi kata, hai Abu Dzar, aku nak ajar kamu, nak bagi bertemu kita ada ataupun kaedah. Ta'ala Abu Dzar kata, baik sini Abu Dzar. Faqala li, lalu dia kata kepada aku, innal muksirin humul muqillun yaumil qiyamah. Dia kata sesungguhnya orang boleh pergi banyak atas dunia ni, saya boleh sikit pergi dia. Dia tak boleh tahu, tapi sahabat dia bahas satu. Nabi sebut al-muksirin, dia bahas. Nabi sebut al-muqillun, dia bahas. Kalau kita bela kamu, orang boleh sikit. Kalau orang boleh banyak, tak boleh sikit, tak boleh banyak. Itu perlu kepada orang yang pakar-pakar hadis lah. Dia tafsir pula, syarah pula hadis ni. Kalau kita syarah fikir lah, misalnya wa ma'naha, dan maknanya innal muksirina minan ni'ami fid dunya, sesungguhnya orang yang boleh banyak daripada nikmat dunia. Itu maksud Allah Ta'ala beri banyak nikmat di dunia ni, boleh dia kaya dah ni. Sawa'un kanat hadhihi ni'amu sihhatan, sama ada nikmat itu ialah kesihatan. Sehat semua, dia tak pernah sakit, tak sakit dah, sehat semua dia. Muda waktu umur 90, kat 100 dan 99, tak sakit. Sehat semacam ni. Sehat. Itu adalah nikmat. Nikmat yang Allah beri kepada dia. Amalan ataupun harta banyak, tak pernah kurang, banyak semua. Auladan ataupun anak-anak, anak pinak, cucu-cucu, amak. Boleh anak ni adalah nikmat yang besar berbanding dengan orang yang tidak dikurniakan Allah Ta'ala anak. Kita ada anak, tak terasa lah orang yang dia ada anak, tidak terasa dia. Mansaban ataupun jawatan, orang yang diberi jawatan. Jahan ataupun pangkat. Humul muqilluna minal ajri wad darajat yaumil qiyamah. Mereka itu ialah golongan yang dapat
dan kedudukan pada hari kiamat. Ini secara orang panggil zahir. Nanti dia ada huraian dia. Adakah semua orang kaya tu akan jadi kita? Ataupun macam mana? Ini huraian pertama ni, maknanya orang yang duduk di pihak yang mendapat nikmat yang banyak atas dunia ni, atas dunia Allah Ta'ala beri dia pun mewahnya, senang-senangnya, sudah boganya, anak ramanya, jawatan sedap-sedap, tinggi, gaji pun mahal, kedudukan, sebagainya, sesat, pahala sikit, akan ada jadi. Dia tu lebih banyak tadinya, sesat tak lebih sikit. Pemahaman sebaliknya, orang yang boleh nikmat sikit atas dunia ni, kan? Orang yang sakit semua, orang yang fikir pun pagi makan pagi sikit, anak pun kalau dia hantar pun boleh anak patut mati, kecil lagi mati sebagainya. Pakak pun bayar lepas dia bukan sejawatan kena cakap orang kita susah tau. Saya serta hari banyak daripada segi pahala dia. Kaedah dia begitu. وسبب ذلك أن الإنسان يستحق أجرا وجزاء على إيمانه وعمله الصالح. Puncanya yang dikatakan kata bahawa manusia berhak mendapat pahala dan balasan di atas keimanannya dan amalannya yang soleh. Wal aslu fi hadzal ajr an yakuna fil akhirah. Dan asal pada pahala ini ialah di hari akhirat. Berlaku di akhirat, bukan dunia. Pahala-pahala yang Allah Ta'ala begitu bila kita nak terima dari akhirat. Fa'in u'tiyal insan syai'an minal jaza' fid dunya, maka jika diberi kepada manusia itu sesuatu daripada balasan di dunia, Allah Ta'ala beri di dunia ini berbentuk mewah tadi, nikmat tadi, khasama min ajrihi wa jazaihi fil akhirah. Allah Ta'ala potong, kurangkan pahalanya dan balasannya di hari akhirat. Hakasa begitulah. Fatakunu ni'amun bi'ala isyabillah. Kalau jadilah ni'mat dunia itu atas perkiraan akhirat, termasuk kiraan juga. Dia nak kata kesekat dunia saja, baru ada dia ni. Dikira dia mulut dah yang banyak kata dunia tak aku ini sesat. Habis sikit saya dah pandang gitu. Kau orang tak ada dunia lah. Na'am, inna hunalika tanasuban aksiyan ghaliban baina na'im dunya wa na'im al-akhirah. Wa kullama kasara na'im dunya qalla na'im al-akhirah. Wa kullama qalla na'im dunya kasara na'im al-akhirah. Wa hadha huwa alladhi kana yukhibbu khabbaban hatta kana yurid an yad'u bil maut amma futihat 'alayhi dunya laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an zalik. Dia kata betul, di sana ada munasabah. Sebalik itu dia biasanya di antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Setiap kali bertambah nikmat dunia, berkurang nikmat akhirat. Kaedah dia. Setiap kali kurang nikmat dunia, bertambah nikmat akhirat. Inilah yang menyebabkan Khabbab jadi takut. Khabbab ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni seorang hamba yang lahir yang berasal dari Najd. Dia kerja dia untuk KFC. Tapi apabila dia dengar Nabi ni menyeru kepada agama Allah Ta'ala, dia pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Khabbab bin Al-Arad, seorang hamba. Dia orang yang susah nak pergi ke KFC. Dia terima dakwah Nabi, dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, tuan dia tahu, dia angkat, dia ikat sesor dia. Dia tegak besi, sesor lah ke mana? Dia panah besi, dia cap. Kalau tengok besi tu, dia cap. Dia panah, dia rata besi dia, beli kawan dia rata besi. Boleh bayar diri masuk lah. Siapa boleh dia masuk lagi Khabbab ni. Tapi dia tak kena berubah akidah dia. Ada hebat dia. Dia hidup sehingga zaman Uthman, Umar Al-Khattab dan zaman Uthman. Di zaman Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab lantik dia, beri jabatan besar. Daripada hamba, dia berjuang bersama Nabi, tak tinggal. Dia melalui beberapa siri peperangan dengan Nabi, dia tidak pernah
dia umur dia orang ada begitu panjang sehingga zaman Sayyidina Umar latih dia di jabatan yang besar, dia beri gaji yang besar. Khabbab. Jadi di sini ada timbul di jiwa Khabbab ni Al-Aras ketakutan. Dia takut bila Umar beri dia gaji yang besar, gaji tinggi, takut. Sebab apa dia takut? Saya boleh pahala sikit. Biasa kita dah. Biasa. Sebab dia pahali Nabi. Inilah seorang sahabat yang memahami apa ni tarbiyah, pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhifu Khabbab, menyebabkan dia rasa takut. Jadi cerita dia tak ambil gaji dia ambil sikit. Kami kita dia tak ambil gaji dia. Tapi semua dikata Allah adalah ini betul, dia tak ambil gaji. Dia pun letak tabung dia bangun, dia tabung pacikan, dia bubuk gaji dia. Dia tak ambil tu, dia istirahat. Kalau kampung orang susah di kampung tu lagi ambil. Itu Khabbab. Sebab apa dia buat gitu? Dia takut saya Tuhan tak beri pahala banyak dia pada dia sahabat Nabi dia. Orang dia tak dengan Nabi, orang berpegang dengan Nabi, orang buat iman dia sahabat tahap apa ni Tuhan dia sesa dia bersih panah tak tinggal selama takut lagi. Kalau kita suruh pengajian tak tahu lah Allah Ta'ala gitu. Kana yukhifu Khabbab hatta kana yurid an yad'u bil maut lamma futihat ala dunia, sehingga dia nak berdoa supaya mati cepat ketika mana Allah Ta'ala hukum kepada dia kemewahan dunia. Di saat itu zaman Umar Allah Ta'ala beri dunia kepada dia, gaji, rumah, harta benda, kekayaan, kemewahan. Laula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azal, kalau sekiranya Nabi tidak larang, Nabi tidak larang perbuatan doa untuk mati sana, saya berdoa. Itu sekali taksir ke dunia, taksir mati. Oh banyak. Waqad rawal Bukhari bi sanadi anna Khabbaban qala. Dia kata Bukhari meriwayatkan bahawa Khabbab berkata, laula anna Rasulullah, hanya dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil maut la da'u bil maut. Kalau sekiranya Rasulullah larang aku berdoa dengan kematian, saya berdoa dengan kematian. Nak elok daripada dia ni, dia mau kemewahan dunia. Itu sekali Khabbab. Bagus sebab dia kata itu asyik. Itu asyik balasan dunia. Dia nak balasan akhirat. Sebab dia kata bila dia boleh balasan dunia banyak, Nabi kata saya boleh balas sikit. Anda siap nak balas banyak. Inna ashab Muhammadin madaw, dia kata para sahabat Nabi berlalu walam tangkusum dunia bisyai. Dia kata puan ni tidak mengurangkan pahala mereka dengan dunia sedikit pun. Dia kata sahabat-sahabat Nabi itu mati dia pergi, dia tak cara ke dunia menyebabkan pahala akhirat banyak. Aku takut aku ni digolong dari golongan yang boleh pahala akhirat sikit, boleh dunia hamba dunia banyak. Dan sebab Allah Ta'ala kata tadi, man kana yurid hasad dunya nu'tihi minha. Orang yang nak hamba dunia, ambil boleh. Nak kaya mana, nak tinggi mana, bagi lu, nak bersama mana kata, nak banyak mana bini, ambil. Nak bini juta-juta, jutawan, ambil, tak ada masalah. Tapi saya rasa wa ma lahu bil akhirati min nasib. Akan ada setadanya sikit-sikit lah. Dan pada kata tukar dan dunia ke akhirat, dunia ke akhirat, ini payah. Kemudian wa inna asabna min ad-dunya ma la najid lahu mawdi'an illa turab. Dia kata kami ini boleh biar dunia itu tidak lain kecuali apa hak simpan dalam tanah. Maknanya di situ tak boleh terjadi pahala. Banyak harta itu simpan dalam situ, dulu simpan dalam tanah. Zaman dunia kasi pada ada bank. Dulu kita ada bank, apa kasi pada kali-kali tanah kamu kena beli ke cerita kan. Kamu harta dalam tanah, kamu rumah kamu ni. Ada pada itu. Wa yaqulu, dan dia berkata hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajh Allah. Dia kata kami ni, pokok kami pergi hijrah ke Madinah bersama Nabi, tidak lain kami nak buat semua ni hijrah ni kerana Allah Ta'ala. Wa waqa'a ajruna 'ala Allah Ta'ala. Maka kami boleh balasan di sisi Allah Ta'ala. Fa minna man madha lam ya'khuz min ajrihi syai'an.
Di kalangan kami berlalu pergi, dia kata tak pernah habis sikit apa pun balasan itu. Dia kata minhum Mus'ab bin Umair kutila yawma Uhud. Di antara dia kata Mus'ab bin Umair yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Ada orang berhijrah pergi ke bumi Madinah bersama Nabi, dan di sana ada ada yang ambil balasan-balasan dan ganjaran-ganjaran dunia, dan ada setengah mereka tidak mengambil pun ganjaran-ganjaran dunia ini. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni pula dia sebab dia terbalik daripada Khabbab tadi. Mus'ab ni dia lahir di kalangan orang-orang yang kaya. Dia keturunan bangsawan. Ayah dia kaya, ayah dia kaya. Dan dia pada zaman muda ni seorang pemuda yang sangat kaya. Wanita-wanita muka waktu itu semua bercita-cita supaya dia ni jadi bini Mus'ab. Baca orang dia lama. Tapi apabila dia dengar Nabi ni berdakwah yang Allah Ta'ala, dia pergi dengar, dia berjumpa dengan Nabi, dia masih Islam. Dia tinggal seluruh kemewahan dia, sehingga menangis, dia sedih. Ayah dia pun sedih, mak dia sedih, adik-adik dia semua sedih. Disebabkan dia masih Islam, sedih masih Islam. Yang dah diceritakan mak dia ni apa ni buat, mau lapar di depan kampung. Siapa pun tak besi, tak makan tak minum, bapak dia pun. Bapak tanya bapak ni mau kata aku tak makan tak minum, singgung tu kasih daun-daun semua berhala. Bapak kata demi Allah, walaupun ada sekali nyawa pun saya tak terima. Walaupun nyawa pun tu so saya tak akan tukar dengan agama Allah. Akidah kita akan tukar, walaupun dengan umur, walaupun dengan air, kita tak pegang akidah Islam. Ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sehingga dia terbunuh pada peperangan Uhud. Wa tarakana miratan. Khabbab sebut, kalau dia tinggal di selah kain, tidak kain lepas pada kini kan. Tidak. Baik, faidah battaina ra'sahu badat rijlahu. Apabila dia syahid, orang pun nak bumi dia nak kapal dia. Apabila tutup kepala, terbuka kaki. Tak cukup kain, asalnya kain. Faidah battaina rijlahu badat ra'sahu. Apabila dia tutup dua kaki dia, nampak pula kepala dia. Fa'amara Nabi an-Nabi ra'sahu, Nabi perintah supaya tutup kepala. Ini apabila berlaku begitu, kita kena utamakan itu pada semayang jenazah ini sebagai muliakan mayat. Dan wa naj'al 'ala rijlaihi min al-idkhir. Lalu kami menjadikan tutup dua kakinya daripada daun-daun kain. Daun kain ini dan tutupnya daun kain. Utamakan kepala itu. Nawayahnya Khabbab mati meninggal dalam keadaan tak ada dunia. Tak ada dunia, kain pun cukup. Sahabat Nabi SAW. Berapa sebab dia nak pilih balasan akhirat. Wa minna man aina aqlahu samaratuhu fa huwa yuhibha. Khabbab kata di kalangan kami ada boleh putih buah masuk sana, kemudian boleh makan. Orang yang hidup dengan mewah. Mewah dia dengan golongan dunia, dan bagi Khabbab golongan ini adalah golongan yang mendapat pahala sedikit dari akhirat. Hatta zakana Khabbab yang begitu Ammar. Begitu Khabbab ini sangat cemburu dengan Ammar biasa. Ikan dia juga Ammar ni hamba juga. Dan annahu mata wa lam ya'khudh min 'ilmika shay'an. Sebab dia meninggal dalam keadaan dia tak ambil dari mana dia sedih apa pun. Wa yaqa ajruhu kamilan, maka baqiya ajruhu kamilan, maka kekal ganjaran pahalanya sempurna, dalam jangkus ni syai'an, sehingga tidak kurang sikit. Kalau kata orang wakil ni tinggal kemewahan dunia tak ambil, maka balasan akhirat dia adalah balasan yang sempurna. Tahap tu banyak di akhirat. Itu perbincangan kita lah. Maknanya ada kaitan kemewahan yang Allah Ta'ala kurnia kita di dunia, nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kita di dunia ni, kita saja-saja. Ada kaitannya akhirat. Mana kalau boleh dia banyak dari dirinya, jangan harap akhirat lebih banyak. Ada gitu. Asal dia gitu. Tapi adakah maknanya bagaimana pula
Lepas ni ada persoalan bagaimana pula orang yang memang dia kaya. Osman kaya itu adakah dia ni pahala dia sikit? Kita tengok bagaimana terjadi dengan orang yang macam ni. Adakah semua begitu? Kita lihat ada pengecualian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al